Apakah makna rukun kauli? Ramai orang yang tidak tahu. Rukun kauli. Rukun itu makna perkara yang kalau kita tak buat, tak boleh. Contohnya kita tak rakak, tak sah mayang. Walaupun kita baca Fatihah sedap. Nah, kita baca Fatihah 7 lagu. Atau kita takbir kuat, siapa dengar di Turki. Takbiratul ihram Malaysia ni, di Turki dengar lagi, kuatnya. Tak sah juga. Kenapa? Tak rakak. Kerana rakak itu rukun semayang. Sebab tu makna rukun ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Rukun itulah perkara yang mesti ada untuk mengesahkan satu ibadat. Tak ada dia tak sah. Dan mana kauli al-labzu minas saw, lapah yang mengeluarkan suara. Sekurang-kurang al-isma' bi nafsi, dengar di telinga sendiri. Ada berapa rukun kauli dalam sembahyang? Ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat dan tahiyat akhir, memberi salam. 5 ni mesti dengar di telinga. Sekurang-kurang Allahu Akbar. Perlahan sah dah. Yang tak sah tak dengar.